Tuan Speaker, izinkan saya jelaskan pelaksanaan secara ringkas untuk tahun 2026. JobCare dilaksana melalui 3 segmen, iaitu pertama, jelajah JobCare di 9 buah daerah. Kedua, JobCare Premium untuk peluang pekerjaan kemahiran tinggi seperti aeroangkasa, IC Design dan kecerdasan buatan iaitu AI. Ketiga, JobCare Istimewa dan juga golongan rentan. Jadual jelajah JobCare dirancang dari April hingga Oktober 26. Ia meliputi Kuala Langat, Petaling, Ulu Langat, Gombah, Kuala Selangor, Ulu Selangor, Kelang, Sepang dan Sabah Bernam. Premium dan istimewa dilaksanakan berasingan supaya pemadanan lebih bersasar. Untuk mempercepatkan padanan, kaedah pre-matching digunakan melalui portal My Future Jobs, data kekosongan dan pilihan industri dialisis lebih awal. Temuduga menjadi lebih tersusun, susulan seperti temuduga kedua turut diuruskan. Program disertakan kaunseling, kerjaya dan pameran agensi berkaitan. Sebagai contoh pelaksanaan pada tahun 2026, siri pertama JobCare di Kuala Langat telah dilaksanakan di College MCS Banting. Program ini merekodkan pra-pendaftaran seramai 567 orang dengan kehadiran fizikal seramai 289 orang. Hasilnya, seramai 119 orang berjaya mendapat pekerjaan on the spot. Sebab kita diinterview pada program ni, interview dijalankan dan kita akan lantik pada masa mereka diinterviewkan. Dan seramai 51 orang ditawarkan temuduga kedua dengan penglibatan sebanyak 30 majikan. Tuan Speaker, berkenaan dengan cadangan penumbuhan India Enamel Board yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Kemuning, saya ingin menyatakan bahawa kerajaan negeri menyambut baik cadangan tersebut sebagai satu inisiatif yang berpotensi memperkukuhkan pengurusan rumah ibadat khususnya kuil Hindu, tanah perkuburan Hindu, pengendalian isu pemindahan kuil serta halal berkaitan agama Hindu di negeri Selangor. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti secara mendalam serta disesuaikan dengan konteks Perlembagaan Persekutuan dan keperluan negeri Selangor, antaranya termasuk aspek perundangan, status pemilikan tanah, bidang kuasa pentadbiran serta sensitiviti komuniti setempat, lebih-lebih lagi apabila melibatkan kuil yang terletak di atas tanah persendirian. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, terdapat contoh pelaksanaan yang boleh dirujuk seperti di negeri Pulau Pinang melalui Penang Endowment Board, Indian Endowment Board. Model ini boleh dijadikan panduan asas, namun pelaksanaannya di Selangor perlu mengambil kira perbezaan struktur pentadbiran serta kerangka perundangan negeri.